Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Tuan Haji Rahman Ahmad, Pengerusi Satuan Kebajikan dan Persatuan Islam Malaysia, dan seluruh barisan kepimpin jawatan kuasanya, pimpinan-pimpinan Darussyifaq cawangan-cawangan tiga negeri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah, taufik daripada Allah, restu Allah Subhanahu wa taala, kita boleh berkumpul untuk meneruskan kesinambungan sistem rawatan Islam yang sekira-kiranya kita boleh bersyukur dan lebih bersyukur kerana kita lebih awal menggerakkan sistem ini untuk diketengahkan kepada masyarakat di waktu-waktu 70-an dahulu. 75 saya balik luar negeri, 76 kita bermula. Waktu itu hampir orang tidak kenali adanya satu sistem rawatan ruqyah yang memang telah pun lama wujud tapi sengaja didiamkan begitu. Malah pada saat-saat awal kita bergerak memperkenalkan, mengamalkan sistem ini kepada masyarakat, kita mendapat cemuhan bukan daripada orang-orang yang jahil, yang tidak tahu. Kita cemuh sampai ke peringkat Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu mencemuh secara terbuka, dalam ucapan terbuka dalam satu perasiman hospital negeri Melaka. Itu merupakan sejarah yang kita mula. Tapi kerana kita tahu dan kita yakin ini sistem Rabbani, Allah yang menyuruh kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Allah Tuhan kepada kamu, mohonlah permohonanmu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan tunaikan permintaan kamu segera atau tertangguh. Yang paling tidaknya kita hendaklah benar-benar yakin mengatakan ini adalah perintah Allah. Bila Allah perintah mesti ada gunanya. Kalau Allah perintah suruh berdoa kepadanya dan kita berdoa, barang pastilah faedahnya, manfaatnya kita dapat. Baik pun manfaat segera ataupun manfaat kemudian. Yang paling pasti manfaat waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atas itulah kita meniti penghidupan ini, dan tiba-tiba ataupun dalam keadaan yang bukan kita menghendakinya. Masa saya meneroka dahulu, rawatan ini tidak pernah terbayang dalam kepala saya. Tak pernah mimpi pun akan diterima oleh masyarakat
begitu meluas, diterima oleh kerajaan, diterima oleh pusat pengajian tinggi, sampai mereka menawarkan kursus diploma perubatan Islam. Dan tak pernah saya terbayang bahawa mereka akan meminta kita menjadi tenaga pengajar. Dan saya mendapat surat tawaran daripada Cyberjaya Medical Faculty, Medical University, menghantar surat kepada saya dalam 2 minggu sudah, menawarkan kepada saya suatu pos yang dipanggilkan pada Profesor Anjang ataupun Profesor Anjung di Cyberjaya University. Oleh kerana saya pernah ditawar dahulu dan saya terima tawaran Profesor Anjung Universiti Melaya, saya berkhidmat 1 term sahaja sebagai Profesor Anjung. Itu saya tak mau sambung kerana ada tugas lain. Ditawar Profesor Pelawat di Universiti Insaniah, saya terima, saya tak sambung. Universiti Brunei UBD menawarkan saya Profesor Pelawat, saya terima, 2 term saya tidak sambung. Dan sekarang Universiti Cyberjaya pula menawarkan yang sama juga Profesor Anjang atau Anjung, kerana sesuai dengan peranan yang sedang kita sama-sama memikulnya, memperkenalkan, menengahkan, menghidupkan sistem rawatan Islam Ruqyah. Maka saya rasa amanah ini kalau saya tolak tidak kena dan saya terima. Dan saya akan mengendalikan beberapa kursus rawatan Islam di Universiti Cyberjaya, insya-Allah, yang sedang sekarang dalam peringkat-peringkat permulaan. Semuanya ini menjadikan kita mudah faham, masyarakat mudah faham. Tadi pun Tuan Rahman telah menyebut, dengan tidak kita menonjol diri kita dan tidak kita mendakwa apa-apa, pihak berwajib telah menganggap dan menjadikan Darushifa ini sebagai model, role model. Dalam banyak hal mereka merujuk kepada Darushifa. Dalam banyak hal mereka melihat apa yang Darushifa buat. Situ yang mereka jadikan sebagai pegangan, sampai menimbulkan sedikit ketidaksenangan kepada beberapa pertubuhan rawatan Islam, persatuan rawatan Islam di Malaysia yang tumbuh begini banyak, kerana mereka ditegur mengamalkan amalan yang tidak diamalkan di Darushifa. Dengan lain bahasa, mereka jadikan kita sebagai bahan ukuran. Kalau kita tidak buat, maka seolah-olah tidak boleh. Kalau yang kita buat, itulah dia yang patut dicontohi. Memang pun begitu. Hatta dalam hubungan hari-hari pun, kita lihat kan, bila kita membawa nama Darushifa, buka cawangan rawatan Darushifa, pakai lencana Darushifa, malah sampai kepada logo yang di kereta itu pun, lagi laju sangat di highway, kena tahan. Bila kena tahan, minta lesen. Kita tengok, ternampak, ini orang Darushifa ke? Ya, tak apa, jalan. Jadi lesen untuk melanggar trafik. Ini banyak sangat berlaku. Seolah-olahnya sampai ke situ orang beri penghormatan. Darushifa ini telah meletakkan diri mereka sebagai perawat-perawat yang dihormati oleh semua golongan.
Dan orang yang menerima kita pun dulu terhad, sekarang sudah tidak terhad. Dia ketua negara, pegawai-pegawai kerajaan, sampai ke bawah, sampai segala golongan. Lebih-lebih lagi bila kita Darushifa sahaja buat sementara ini, yang masyarakat terima pakai amalan untuk kita merawat bangunan, merawat tempat, merawat kilang sekolah dan sebagainya. Kalau mereka ada masalah, tempat, hospital, universiti, kolej, sekolah, mereka cari Darushifa. Mereka telefon dekat saya, telefon Haji Rahman, saya kata okey, ada tempat yang kita rasa perlu segera kita segerakan, dan kita pergi. Dan amalan itu walaupun tidak diamal oleh orang lain, tapi kita menggunakan sistem, itulah dia doa. Tambahan pula kalau kita baca yang orang faham, kita baca doa unashidukum billahi wa bil ahdi alladhi akhastumuhu ma'a Sulaiman ibni Dawud an tarhalu an diyarina wa la tu'zuna ahadan abada. Saya peringatkan kepada kamu sekalian, wahai makhluk-makhluk halus, dengan janji yang kamu janji dengan Allah, janji yang kamu ambil janji dengan Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud, kamu hendaklah berpindah dari rumah kami, tempat kami ini dengan segera. Jangan kamu sakiti siapa-siapa pun selama-lamanya. Doa itu memang diamalkan oleh ulama-ulama duluan, dan ada kitab-kitab lama, kitab-kitab baru, dan betul pun memang ada janji yang mereka telah berjanji dengan Nabi Sulaiman. Semua makhluk halus yang berada dalam Nabi Sulaiman, yang ingkar, yang menyalahi undang-undang, akan mukarrani Nabil Asfad, mereka dibelenggu, dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Maka mereka tidak menderhaka dekat Sulaiman. Janji itulah kita pakai, dan insya-Allah dengan kita menolong berbuat demikian, tempat-tempat yang bermasalah, khasnya yang di Lembah Kelang ini, telah dapat dipulihkan. Okey, itulah maka dengan sendirinya kita diterima masyarakat sebagai role model. Dan saya nak minta pada hari ini, jagalah nama baik ini. Jangan dihampakan masyarakat dengan adanya segelintir daripada kita, yang kebetulan sekarang kita sudah ada 65 buah cawangan yang rasmi. 65 buah cawangan di seluruh negara. Dan saya baca laporan ada negeri-negeri, ada pusat rawatan yang ada rekod pesakit macam pusat, macam di sini di Bang kita ada rekod pesakit. Saya tengok ada rekod pesakit yang merawat pesakit sebulan sampai 5,000 orang. Ada yang sampai seminggu 1,000 orang lebih. Maknanya begitu besar harapan masyarakat kepada kita. Dan bagi semua pusat-pusat ini, tentulah kalau ada seorang dua perawat yang tersasul, yang melakukan rawatan, mungkin pada orang itu dia buat barang yang betul, walaupun tidak ambil daripada kita, daripada saya, dia buat sendiri dan sebagainya, dia rasa betul,
tapi tidak betul dalam kaedah rawatan Islam. Bila tidak betul kaedah rawatan Islam, orang yang merasakan tidak betul itu dia tidak senang hati, kerana dia datang ke Darushifa ini untuk mendapat rawatan yang tidak menyalahi dengan hukum syarak. Bila dia dapati yang tidak betul, maka dia tidak senang. Dia balik tidak senang, kebanyakannya menghubungi saya. Suara telefon ataupun surat ataupun banyak melalui SMS, banyak melalui Facebook saya dan sebagainya. Maka kita tahulah dengan sendirinya. Saya beritahu kat penjaraman, ada orang melaporkan begini, begini dan begini. Saya sebenarnya secara peribadi dari dahulu pun saya pernah sebut, saya tidak nak seorang pun daripada anda bersemua ahli-ahli yang telah diluluskan, saya ijazahkan kepada mereka, saya tidak nak kehilangan anda walaupun seorang. Pada saya, saudaralah yang telah memangkinkan sistem ini hidup dan subur berterus-terusan. Kalau berlaku yang tidak baik, tindakan diambil dan sebagainya yang menyebabkan kehilangan seorang ahli, pada saya kehilangan itu besar kesannya kepada sistem ini, yang seolah-olahnya bila berlaku lebih daripada seorang, lebih ramai, seolah-olahnya saya gagal mendidik anda sekalian supaya mematuhi segala peraturan, mematuhi segala hukum untuk mengekalkan sistem ini tidak tergugat. Apa di antara yang saya sebut selalu, tapi masih lagi ada di antaranya, sama mungkin orang dahulu kot, yang disebut tadi Pak Jiraman, 9 ke bawah, 1, 2, 3, 4 sampai 9, yang 10 ke sini ini sudah ada terbiahnya lain sikit. Mungkin itulah yang saya sebut selalunya masih ada di kalangan perawat-perawat kita Darushifa yang memegang sijil ijazah Darushifa. Saya bagi kepada dia, masih menyebut kepada pesakitnya. Ini nampaknya ada saka ni. Apa sahaja anda sebut kepada pesakit, dia terima sebagai wahyu, tak boleh bantah dan betul. Ini ada orang dengki, ini ada orang buat sihir, nampak ni, ni ada orang nak main-main ni, ni ada benda ni, rumah ni, nanti saya tengok rumah ni tak boleh, ni kena pulih ni dan sebagainya. Ada yang macam ini, dia masih berada, masih berulang. Mungkin pada orang itu dia sebut itu untuk meyakinkan pesakit itu masalah dia, dan saya akan rawat, saya akan insya-Allah Allah Taala sembuh. Dia tahu di mana orang tu ada saka. Saya dah sebut banyak kali dah, tapi kena ulang kerana tidak maksud. Saka ini dalam kepahaman yang pernah saya sebut dahulu, kita nak katakan kepada dia, datuk dia dahulu, moyang dia dahulu, moyoinya dahulu, monyetnya dahulu tu ada membela makhluk halus, bersahabat dengan makhluk halus. Dia mati, makhluk halus dia itu turun ke bawah, ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit, turun. Makna dia, kita sudah menuduh datuk dia melakukan perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung dengan makhluk halus untuk menjaga mereka, bukan serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik. Yang kita diajarkan nak jaga barang, jaga benda, ada doa pendek, tapi dia mustajab. Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku tinggal kamu dalam jagaan Allah, yang Allah tidak akan mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadanya.
La tadi'u amanatah. Allah tidak khianat amanah. Tinggal kepada Allah, Allah jaga. Jangan tinggal kepada syaitan untuk jaga. Jadi maknanya walaupun nampak bersahaya, tapi ada seronok, ada senang hati kah orang tuduh kata datuk anda dulu buat syirik, tinggal syirik kepada bapa anda, syirik tinggal kepada anda, ada tinggal kepada cucu pula. Benda yang dilarang. Innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kata Allah, laki-laki manusia meminta perlindungan dari laki-laki jin. Tu innahu kana ya'uzuna rijalun minal ins birijalin minal jin. Laki-laki manusia telah meminta perlindungan daripada laki-laki jin, fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambah zalimlah, bertambah-tambah inyayalah manusia diperbuatkan oleh jin-jin ini. Islam melarang kerana inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Makhluk halus ini musuh kamu yang cukup nyata. Kamu deal dengan mereka sebagai musuh selama-lamanya. Jadi kalau anda mengiktiraf, mengatakan confirm ini adalah saka, mana anda ejen kepada makhluk halus itu, nak mengatakan yang tidak ada pun macam ada, maka agama melarang, maka jangan berbuat demikian. Mungkin saudara yang jarang berjumpa dengan saya tengok ada yang setahun sekali berjumpa dengan saya. Bila ada yang mesyuarat agung ni berjumpa, bagus juga berjumpa setahun sekali. Yang merawat, teruslah merawat. Tapi saya minta lagi sekali dah. Kita nak buang, kita nak habiskan daripada kesangsian masyarakat, yang masyarakat lebih peka. Masyarakat hari lebih peka tentang hukum. Dan malah mereka juga melihat di mana yang salah kita buat, untuk mengatakan Darul Shifa tidak boleh jadi role model, kerana mereka juga banyak kesalahan. Yang terbaru ni saya tak dengar lagi, mereka menuduh, ada orang yang mengatakan bahawa Darul Shifa mengamalkan suatu jenis sihir. Sihir mereka boleh membuang objek-objek dalam badan mereka, seperti mana kaca, seperti mana habuk-habuk, semua sekali dengan mengeluarkan, dengan menggunakan daun nangka, tepuk, keluar kaca, keluar dawai, keluar. Ini kerja sihir. Yang sebut ni bukan sebarang orang ni. Sampai saya jumpa dengan dia, betulkah hadrat yang mengatakan bahawa Darul Shifa ini melanggar masjid? Dah, bukan saya. Saya buktikan saya tu. Oh, mungkin saya tersasul sebut kot. Dah, tak apa. Saya nak terangkan bahawa anda boleh katakan sihir, tapi sihir adalah ilmu. Sebab anda mengaji, anda pun mengaji. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bil mar'i wa zawji. Sihir dipelajari, ada ilmu yang dipelajari. Kalau ilmu itu dibuat pula, ilmu sihir tidak katakan sihir, melainkan diambil daripada mana? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sebab ni orang reti ni, bila baca Quran dia faham. Kata ilmu. Bagi kes yang kita sebut sebagai tepuk belakang dengan daun itu, anda nak bagi dekat enta selai daun, anda tepuk bini enta. Tepuk bini enta, tengok keluar ke tidak. Kalau dia ada, keluar. So, kalau enta buat demikian, enta sihir ke tidak? Tak payah belajar, ambil daun, tepuk. Itu nak kata kena beza. So, mungkin ada kaedah yang kita dapati, mengapa ambil daun nangka, tak ambil
daun jelantang gajah? Mengapa ambil daun nangka, tidak ambil daun cempedak? Mengapa daun nangka tidak ambil daun sirih? Itu saya katakan pula, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kita buang, bukan sihir. Apapun itu saya katakan tadi, bahawa walaupun kita buat itu, kita ada kaedah dan dia boleh, bukan sihir. Orang tuduh kita sihir. Sebab itulah maka saya nak minta lagi sekali bahawa cubalah sejauh yang boleh anda berpegang dengan buku yang ada pada kita, yang kita pakai, amalan dalam buku itu, dan apa yang saya ajar dahulu. Kalau orang awal dahulu 1, 2 sampai 9 itu tak ada buku, kita ada nota yang ditulis kita bagi. Kenapa? Nak mengelak daripada fitnah manusia dan nak tumpang jaga bersama-sama harapan masyarakat, harapan kerajaan, harapan kerajaan. Saya di Brunei 2 hari sudah juga dalam urusan Darul Syifa. Brunei telah bergerak sampai kepada peringkat mereka sedang dalam peringkat akhir untuk menubuhkan kompleks rawatan Islam. Dalam kompleks itu ada hospital Ruqyah, hospital rawatan Islam, ada research center, ada kajian harba, ada bahagian-bahagian untuk dijadikan pusat menyelidik makhluk halus, kesannya, peruhnya. Dan seorang daripada ahli syifa sekarang sedang mengkaji satu kaedah saintifik untuk membuktikan syaitan masuk, boleh masuk dan ada kesan saintifik daripada data yang dia ada dalam badan. Bila dia keluar ada data, boleh keluar dan sebagainya. Itu telah menuju kepada alam yang saintifik yang lebih jauh diterima oleh masyarakat bila dia dapat dikombinkan antara sistem Islam yang memang benar, memang waqi, dengan sistem-sistem yang manusia yang dipanggilkan dengan sistem-sistem scientific method. Semuanya sedang berjalan. Kalau saya sebut tadi, kalau dah kursus telah masuk sampai ke universiti, maka dia tak berhenti sekadar diploma. Kursus akan terus pergi ke peringkat first degree, diploma, first degree, second degree, third degree. Semua itu akan berlaku dan telah pun berlaku dah pun. Maka inilah kita akan kekalkan dan kita cuba nak menjadikan bahawa apa sahaja masalah yang timbul di kalangan kita, memang kena ada masalah, berlaku masalah, kita selesai dengan bijaksana. Kalau peringkat negeri timbul masalah, cubalah selesai dengan bijaksana, dengan tidak payah membawa hal itu sampai kepada pusat. Bila sampai kepada pusat, sampai Pak Jeraman, akan sampai kepada saya. Jadi besar. Ini berlaku. Beberapa negeri sedang ada masalah kecil. Saya nampak kecil masalah. Okey, untuk menyenangkan cerita yang kecil itu masalah ini, saya sarankan tidak mengarah. Saya menyarankan kepada semua pusat-pusat rawatan negeri-negeri yang semua negeri ada, cuba ambil apa yang dibuat di pusat sebagai suatu contoh modul. Tengok balik, bincang dengan Pak Jeraman, Ustaz Rahman Nawaz, ada Ustaz Zul ada, apa yang kita buat di pusat, sama ada sistem siapa jadi ketua perawat, siapa penolong perawat. Kalau ada sumbangan daripada orang ramai itu, nak pergi ke mana sumbangan itu? Kepada perawat kah, kepada pusat rawatan kah, dan sebagainya. Itu dilihat apa yang pusat buat, tak mesti ikut pusat, tapi dia merupakan satu petunjuk untuk mengurangkan tekanan dan mengurangkan masalah yang timbul di negeri-negeri. Saya tak nak sebut negeri mana, tapi saudara fahamlah, ada timbul masalahnya. Adakah mesti jawatan kuasa Darul Syifa negeri, mestikah mereka menjadi ahli pula dalam jawatan kuasa kecil rawatan,
Dan siapa yang jadi ketua kepada jatuh kaca kecil rawatan, siapa yang berkuasa, siapa yang tidak, itu benda yang kecil. Kalau balik kepada apa yang saya sebut, selalu mengatakan bahawa kalau kita buat ke semua ini, memang kita buat benar-benar kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kerana Allah, bukan kerana duit. Kecil. Bukan maknanya bila kita buat kerana Allah kita tak dapat duit, tak dapat imbuhan. Saya sebut banyak kali dah, bukan kalau kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kita tak dapat duit. Saya tak mau sebut, tapi nak sebut. Daripada awal saya merawat Darul Shifa ini, setiap kali merawat Darul Shifa itu ada orang bagi tabung Darul Shifa ini. Kita pernah dapat sekali-sekali saya merawat sampai 4,000 sampai ke 5,000 sampai ke 7,000. Tapi saya lillahi ta'ala tak pernah mengambil daripada itu walaupun 1 sen. Dari dahulu sampai sekarang. Bukan makna dengan tak ambil saya tak ada duit. Mungkin jelah taklah kaya, tapi tak susah. Dan saya amat bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia murahkan kepada kita dengan jalan yang lain yang paling mudah dan sebagainya. Sebab saya sebut ini, memang saya kadang-kadang tak mau sebut beberapa kali itu kerana tak elok orang naik muak sebut yang sama. Tapi bila masalah itu ada, masih saya dengar lagi cakap dalaman kita ni, masih ada yang nak rebut, nak bergaduh pasal nak bahagi duit tabung tu, nak pergi ke mana ni, hang ambil lebih, mengapa hang ambil lebih, aku jadi pengurusi. Tapi hang jadi pengurusi saja, hang tak buat kerja pun, aku yang buat kerja. Yang tu pun jadi masalah. Sebab tu kan tak elok pada macam ni. Kita bukan budak-budak, tapi budak-budak. Dan yang macam ni saya minta diselesaikan dengan baik, dan kita lebih tinggi daripada itu. Kita buat ini, kita buat kerja ini. Anda yakinlah mengatakan bila anda buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukhzikallahu abada. Kalau buat kerana Allah, Allah tidak akan mengecewakan anda, yakin. Allah tidak akan mengecewakan anda. Dah. Serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita selesai tu. Sebab itu maka kaedah rawatan jangan keluar. Pegang apa yang kita ajar, buku kita ada, insya-Allah. Anda tidak ada masalah, kita tak ada masalah. Anda keluar kaedah itu akan jadi masalah. Tempat rawatan itu memanglah ada setengah tempat ada selesa, ada yang kurang selesa, ada yang nak buat baru, ada yang minta dan sebagainya. Apa sahaja yang boleh kita atasi, yang boleh kita buat untuk kesenangan kepada orang yang dapat menerima rawatan, kita buat. Jaga. Macam disiplin pakaian, jaga. Tutur kata kita. Ni saya dapat laporan pula yang kita berkasar dengan pesakit. Bahasa-bahasa yang keluar pun tak sedap orang pesakit dengar. Jadi saya minta yang ni pun, walaupun ini tidak mudah, kalau memang biasanya kita bersuara tinggi, kan ada orang yang bercakap dengan bini pun suara dia meninggi. Jadi kalau macam tu pada dia biasa, tapi ni tinggi suara dengan pesakit, dia orang sakit, lagi sakitlah dia, kasarlah, tak berbudilah dan sebagainya. Walaupun tidak salah saudara meninggi suara, terutama orang yang pekak lagi kena kuat suara. Tapi ada orang yang dia tidak pekak, bila saudara tinggikan suara dia kata kita tak berbudi bahasa dengan pesakit. Ini art of negotiation. Sebab tu kita perkenalkan kepada saudara macam mana kita perkenalkan public speaking, art of speech. Bagaimana cara untuk berhadapan dengan orang, nak berdiri macam mana, bercakap macam mana. So ini di antara termasuk dalam rawatan. Jangan orang yang datang itu penyakitnya tidak sembuh, dia bertambah satu penyakit baru, sakit hati kepada perawat.
Tak pasal-pasal. Sebab tu saya minta lagi sekali dah, seboleh-bolehnya kita, walaupun hati nak marah dan sebagainya, saya pun saya marah, tapi kadang-kadang dah too much, melampau. Satu di antaranya yang saya duk marah selalunya, bila orang tidak menepati janji dengan saya. Bukan besar sangat benda tu nak tunggu 10 minit, setengah jam tu. Tapi saya nak kaitkan bahawa bila ini berlaku dalam masyarakat kita dan kepada kita sendiri pun, kita berjanji dengan orang itu kokoh-kokoh, kita tidak tunai janji. Orang yang tidak tunai janji itu orang yang ada padanya satu sifat munafik. Idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji, dia tak tunai janji dia. Dan orang ini biasanya wa idza haddasa kadzaba. Dia bercakap, dia berbohong. Bila orang yang berjanji tak tunai, bercakap, dia bohong. Ada yang ketiga, wa idza tumina khana. Dia amanahkan satu amanah kepada dia, dia khianat amanah. Kalau tiga ini berlaku, itulah maka hadis sahih mengatakan bahawa ayatul munafiq salat. Tanda orang itu munafik ada tiga. Dia bercakap, dia bohong, dia berjanji, dia tidak tunai janji dia, dia amanahkan kepadanya, dia khianat. Bercakap bohong ni saya rasa banyak orang yang berbuat demikian. Tapi berjanji tak tunai itu boleh dikatakan kebanyakan orang kita tidak tunai janji. Mesyuarat pukul 9, 9.30 baru sampai. Bagus dah tu pukul 9. Ni sebab sekarang dah tak sampai lagi ni. Janji nak pergi jalan mancing ke, janji nak pergi main ke, janji nak pergi mana ke, semua kali tak tunai tempat seperti mana yang dia janji itu. Kenuri ke dan sebagainya. Kalau ini berlaku, saya kata, maka dibimbangi kita termasuk dalam golongan tidak sedar kita jadi munafik. Sebab tu yang tadi tu, bila saya berjanji dengan orang, dia tak datang masa yang dia janji itu, maka kita membenarkan, kita bersyubhat dengan dia, dia buat kerja munafik, dan kita mengiyakan dia dengan tidak tegur. Dan yang kebanyakan yang saya sebut ini bukan saya yang minta nak berjumpa dengan orang tu. Orang itu yang beria-ria nak berjumpa dengan saya. Tak boleh kontak dengan saya, kontak dengan secara peribadi saya, dengan anak saya, dengan pejabat saya, jumpa. Dengan perantaraan dan sebagainya, guna besok tu Pak nak jumpa dengan saya, menggunakan 2-3 talian saya bagi. Tapi kebanyakan yang saya bagi ini, termasuk yang 3 hari sudah, seorang penting nak jumpa dengan saya, hantar orang, okey, saya bagi time dia tak sampai masa yang dia janji, dia lewat 32 minit. Dia datang sampai, dia tidak menyebut dekat saya minta maaf kerana saya lewat. Saya pun tak sebut apa-apa, tapi saya kata kat dia, saya telah membuang masa selama 32 minit menunggu. Baru dia sedar. Itu nak mengatakan bahawa macam inilah yang selalu berlaku. Itu satu. Yang kedua pula, orang yang diberi peluang yang begitu, dia tidak manfaatkan waktu yang berharga begitu dengan ada yang dia tak faham ke. Macam contoh dia, seorang penting jumpa dengan saya, dia mulai bercakap hal-hal yang cukup mustahak yang saya nak faham dekat dia, telefon dia bunyi. Dia jawab telefon, dia bangkit, tinggalkan saya, pergi keluar rumah. Cakap-cakap, dia mari pula. Dia tanya saya, tadi yang mana saya berhenti tadi? Saya sebut. Sambung pula, sama-sama pula, telefon bunyi pula. Dia, sorry. Dia jawab telefon pula. Kita tunggu. Habis masuk, kita minta maaf.
Sama balik. Allah nak uji saya, uji dia. Tapi pun uji pula. Saya keluar, saya habak kat Kak Jah, pergi habak kat dia, kata dia balik. Selesaikan telefon dahulu. Kalau saya mood, saya cantik, saya bagi clap appointment baru. Tidak ni, jangan jumpa dengan saya. Orang penting. Itulah di antara benda-benda yang saya sebut, mengatakan bahawa dah sepatutnya kita yang mewakili perawat Islam ini, kalau klinik kita nak buka pukul 7, klinik saya buka sebelum subuh. Biar bagi orang tahu, itulah cara kita merawat orang dan kita jaga semuanya. Okey, kerana itulah maka saya minta untuk menyelesaikan masalah negeri tadi itu dengan jawatankuasa negeri Raja Syifa mestilah dianggotai oleh jawatankuasa pusat rawatan kecil, supaya apa yang berlaku dapat disampaikan dan dikongsi bersama. Dengan adanya mereka bersama itu dapat melihat perkembangan daripada awal, dapat melihat dan sebagainya, dan dapat menyelesaikan lebih baik. Mesyuarat Agung perlu diadakan tiap-tiap tahun bagi semua cawangan, khasnya negeri, supaya dapat macam inilah. Bila saudara datang Mesyuarat Agung setahun sekali ini, dapat mendengar tadi daripada Pak Jiraman, daripada saya dan sebagainya, untuk updatekan apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku, bagi mengemaskinikan perjalanan Darul Syifa ini supaya dia berkesan kepada masyarakat. Okey, macam saya sebut tadi, untuk maklumat lagi, saudara mengatakan bahawa kursus yang telah kita laksanakan ini memerlukan kepada banyak lagi pensyarah. Orang lama yang memang bekas-bekas pensyarah yang ada kebolehan dalam syarahan dan sebagainya, saya minta mereka tampil memberi bantuan kepada kita Darul Syifa ini untuk kita garap sebanyak yang boleh. Penceramah, pensyarah kita yang semakin hari keperluan pensyarah ini kita tengahkan semakin ketara. Bukan sahaja yang di CUCMCS Saya Berjaya University College of Medical Sciences ini sahaja yang memerlukan kepada pensyarah, dan tentulah mereka tidak mampu mengadakan pensyarah ruqyah melainkan daripada kita, dan kita mungkin kekurangan. Kalau tempat lain lagi perlu, saya dengar ada lagi pusat pengajian lain akan menawarkan, memerlukan kepada pensyarah, maka saya menyarankan, mengajak, membuka ruang kepada saudara-saudara sekalian yang telah ada pengalaman sebagai pensyarah, khasnya ada qualification yang sesuai sebagai pensyarah, ada master's degree, ada PhD degree dan sebagainya, ada pengalaman, bantu kita dan kita mengalu-alukan untuk kita tengahkan mereka sebagai pensyarah untuk promosi ruqyah Islam ini lebih diketengahkan. Macam disebut tadi bahawa kita telah mendapat tawaran bersama-sama untuk berkongsi pengalaman dengan menyertai pameran rawatan Islam ini. Dibuat di Korea. Kalau buat di Mekah tu lebih munasabah, Brunei lebih munasabah, tapi dibuat di Korea, maknanya ada pihak lain yang bukan Islam tapi tahu perkembangan ini mustahak, nak diketengah kepada masyarakat, mereka buat anjuran. Orang baru tahu ini rawatan Islam, ini cara dia, ini bahan-bahan yang kita tunjukkan. Sebab tu saya menyebut Pak Jiraman, kita ambil bahagian insya-Allah. Buat sementara ni kita hantar hari itu, maka datang melalui JAKIM. Saya izinkan untuk mengambil gambar-gambar waktu saya merawat. Tapi saya kata dengan syarat pesakit itu menerima dan boleh menerima gambar dia keluar dalam ruang ataupun dalam program seperti ini. Kalau yang tak mau, jangan ambil. Muka saya tak apa, ambillah atas, bawah, hadap, belakang pun boleh, tapi jangan pada pesakit, takut mereka tidak nak. Tapi rupanya semua pesakit tak ada masalah, ambillah. Kita nak buat demikian sebagai tanda kata ini kita sedang buat. Okey,
Kita sekarang menerima banyak orang-orang yang menyumbang sebagai harta wakaf. Saya nak sebut lagi sekali, khasnya kita lah. Kita ini bagi maksud ahli-ahli Darus Syifa yang merasakan yang Allah telah kurniakan kepada dia banyak kelebihan-kelebihan dunia yang boleh dia sumbang ke Darus Syifa sebagai harta wakaf. Mereka buatlah wakaf. Dan saya nak isytiharkan kepada tuan sekalian pada hari ini, saya telah mewakafkan kepada Darus Syifa ini sesuatu yang hanya mereka tahu setelah saya kembali ke alam baka. Saya nak yang macam itu tu, saya telah mewakafkan sesuatu yang berharga kepada Darus Syifa ini, hanya mereka boleh manfaatkan. Setelah saya tidak ada, setelah segala syarat itu tertunai, maka menjadi harta wakaf kepada Darus Syifa. Kita ada harta wakaf ini banyak. Kita ada di Kedah, kita ada di Johor, kita ada di Penang, kita ada di Melaka baru ni. Kita ada dusun dan sebagainya. Itu di antara benda yang tidak merugikan apa-apa pun kepada anda. Sebab sepanjang anda hidup, anda manfaatkan harta itu. Bila anda tidak ada nanti, barulah harta itu menjadi harta wakaf. Dengan syarat tidak lebih wakaf itu daripada 1/3 daripada harta yang anda miliki. Hasrat saya untuk melihatkan masa depan. Sebab kita menghadapi zaman yang lebih besar tuntutan dia di masa hadapan. Mungkin kita perlu tempat baru, sistem baru, mungkin perlu kepada belanja yang lebih besar dan perlu orang yang lebih profesional, sepenuh masa berkhidmat dan sebagainya, perlu alat-alat moden, memerlukan kepada dana yang lebih. Maka di antara dana yang saya nampak ini, bahawa Allah Ta'ala kurniakan kita banyak rezeki dan sebagainya, gunakan, manfaatkan sebahagian daripada rezeki itu sebagai harta wakaf yang diwakafkan kepada Darus Syifa. Kita ada GAPIMA, GAPPIMA, Gabungan Persatuan Perubatan Islam Malaysia, yang sekarang dipengursikan oleh Ustaz Fauzi Mustafa, juga seorang lulusan Darus Syifa. Dan persatuan ini diiktiraf oleh kerajaan sebagai persatuan gabungan, dan mereka ada peranan dan perlu kita beri kerjasama. Dan Darus Syifa menjadi ahli kepada GAPIMA. Besok mereka ada mesyuarat agung GAPIMA yang pertama, dan mereka telah memberi penghormatan kepada kita Darus Syifa. Saya diminta untuk pergi meresmikan GAPIMA. Sebab ini akan menjadikan suatu tonggak yang kalau dapat diperhalusi, diperbetulkan, dijadikan benar-benar ahli yang masuk menjadi ahli GAPIMA itu, ataupun persatuan yang diterima masuk menjadi ahli GAPIMA adalah persatuan yang mengamalkan sistem merawat pesakit lulus syarak, syariatnya tidak bercanggah. Tapi kalau ada persatuan yang namanya Pertubuhan Perawat Islam, tapi amalannya bertentangan dengan syarak, yang perlu antaranya yang jadi masalah besar hari ini, bahawa ada orang yang menamakan dia amalan rawatan Islam, tapi dia boleh nampak jin, boleh tangkap jin, boleh masuk jin dalam botol, boleh sembelih jin depan-depan orang, depan-depan pesakit, depan-depan orang ramai ke semua. Dia gunakan kerih dia pegang jin itu, dia kilas dengan kaki dia, dengan tangan dia sembelih. Pum 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 pum. Apa? Pesakit boleh terima, tapi bila rojok kat saya memang jadi masalah lah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya lilladheena la yu'minun. Mereka makhluk halus nampak kamu,
Kamu tak nampak mereka? Kami jadikan syaitan itu sebagai pembela pada orang-orang yang tidak beriman. Dia berlawan. Kalau kita baca doa itu sabit. Jin takut dengan ayat Quran, sabit. Nabi apa pernah buat, sabit. Tapi mana pernah cerita sembelih, tangkap masuk dalam botol. Dan mana pernah berlaku boleh bilang pula dalam badan kamu ada 28, 29, tambah lagi satu, 29. So, yang bilang jin tu jin di luar badan ke dalam badan? Luar badan tak nampak, dalam badan lagi tak nampak. Kau nampak dalam badan, nak bilang di mana 29? Itu yang saya katakan menimbul masalah. Tapi itu juga yang saya sebut tadi. Maka inilah yang patut kita sebagai ahli dalam Gapima itu, yang jadi ahli bila datang bersyarat, kena cermat yang itu, kena perhati, kita nakkan sangat supaya Gapima ini kokoh, yang di bawah dia, yang menganggotai dia badan-badan yang orang tahu, macam Darul Syifa. Tak nak kata kita ni bagus, tapi orang tahu Darul Syifa ini menjadi rujukan. Kalau mereka kita merawat pun, kita merawat terbuka. Kalau satu lagi, saya minta saudara pun beramal macam saya beramal. Kita berubat orang, kita baca doa yang orang itu boleh dengar, yang habis hadir boleh dengar. Kerana kita baca, tak ada sebarang keraguan, kita baca betul. Bila kita baca betul, sama ketika berubat orang Arab sebagai contoh yang faham Arab, dia mengangguk, dia yakin apa yang kita buat itu betul. Sebab tu di antara keistimewaan Ruqyah Islamiyah ini, kita baca ayat Quran yang bila kita baca ayat Quran sah dah, kita mendapat pahala. Anda baca Fatihah, anda pernah tahu tak Fatihah itu ada berapa huruf dalamnya? Anda baca Bismillah, anda pernah tahu tak Bismillah ada berapa huruf? Bismillah ada 19. Fatihah ada 126. Kalau 126 Allah balas dengan 10 pahala, 126 kali 10, 1260. Anda dapat pahala. Seorang anda baca Fatihah saja ada 1260 pahala. Kena yakin begitu. Itu baru Fatihah. Anda baca ayat lain pula, anda dapat pahala. Anda tahu tak, kalau anda baca satu Quran, habis sebuah Quran dalam satu minggu, Quran semua ada berapa huruf? Ayat tahu, 6,236 ayat. Tahu tak berapa huruf? Alif Lam Mim 3, Kaf Ha Ya Ain Sad 5. Seluruh Quran ada 346,740 huruf. 346,740 huruf. Kalau anda kali 10, berapa juta ada? Kesemua itu pahala yang kena ambil kira. Bila kita buat demikian, kita dah beruntung dah. Dia sembuh tak sembuh, itu nombor 2. Yang pertama, anda dapat dah. Anda dapat modal, anda dapat pahala. Kalau seorang ada baca Fatihah, dapat 1,260 pahala. Anda buat 10 orang saja, anda dapat berapa ratus ribu pahala pada hari itu. Itulah yang saya katakan bahawa ini berguna sangat kepada kita sebagai persatuan yang di bawah Gapima tadi. Kalau semua berbuat demikian, kita akan beruntung. Masa ini memanglah kita cuba sebelum boleh untuk upgradekan, untuk menambahkan apa yang penambahbaikan. Macam di sini memang masih lagi ada masalah. Saya tidak senang sebenarnya bila melihat dan mengetahui pesakit yang nak berjumpa dengan saya pada hari Selasa itu terpaksa datang berdiri dalam barisan yang di belakang ini itu daripada pukul 10 malam. Sepanjang malam mereka tidak tidur, malah nak pergi kencing pun mereka takut tempat mereka orang ambil. Nak kencing juga pergi tang tu lah.
kerana sayang tempat. Senangkah orang nak tunggu ke 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam nak dapat nombor. Tunggu-tunggu pula akhir tak dapat juga nombor. Bila bilang tengok orang dalam 120 saja. Kenapa aku dapat 160? Berapa lagi nombor ni? Dah timbul tuduhan ada rasuah dan sebagainya. Kita nak tolong, kita buat macam-macam dah. Dan kalau sudah ada idea bagaimana nak buat macam mana supaya orang tidak susah nak berjumpa dengan saya, tak payah tunggu yang begitu, kesian dekat mereka. Kalau hujan mereka basah, mengantuk mereka tak tidur, nak tidur juga mereka berdiri supaya jangan tidur. Jadi ini kita tak seronok kerana kita macam seolah-olahnya menyeksa orang. Padahal kita bukan nak seksa orang, nak memudahkan kepada orang. Sebab tu saya duk cari kaedah lain pula, ataupun saudara tengok dalam syarat bagi pandangan, dapat macam mana supaya orang tidak susah nak berjumpa dengan Ustaz Harudin. Yang masalahnya seorang sahaja ada Harudin tu. Kalau ramai ada Harudin, senang cerita, kita boleh bahagi-bahagikan. Seorang susah kita pun susah sama. Saya memanglah hasrat saya kalau boleh biar orang-orang itu dapat segala kemudahan, segala kesenangan, tak terasa dan sebagainya. Apapun tetaplah kita akui kita ada kelemahan diri kita, kelemahan diri saya yang selama-lama saya ulangkan bahawa kelemahan diri saya minta saudara tampung. Kelemahan saudara yang boleh saya tampung, saya tampung. Yang boleh dari sifat tampung, kita tampung. Kita ini komplementari. Kelemahan saya, saudara tahu kelemahan saya, saudara boleh tegur saya. Dan janganlah merasa kalau saudara saya tegur, jangan kecil hati. Dalam kuliah banyak saya menegur. Kalau saya tidak tegur saudara, siapa berani tegur? Maka kalau saya tegur anda, saya sayang kepada anda. Kalau saya ada kelemahan saya yang saya tidak sedar, saudara sebut kepada saya, tegur dekat saya, tidak ada masalah, kerana itu biasalah. Sebab ad-dinun nasihah, agama itu dia subur dengan apa? Dengan adanya tegur menegur, nasihat menasihati. Yang saya sebut pagi ini kesemuanya adalah nasihat. Semoga Allah memberkati kita, merahmati kita dan menjaga kepentingan kita dunia sampai kepada akhirat. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya rasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Kebajikan Pertutupan Malaysia mulai lepas sekarang. Sekian aku qauli hadza, subhanallah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang